Batu Kawan. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya bersyukur kerana berkumpulnya kita dalam Dewan yang mulia ini adalah demi kesejahteraan keluarga madani dari segi pembangunan ekonomi dan manusiawi. Pengenalan tarif timbang balik oleh Amerika Syarikat ke atas 57 buah negara dan wilayah sememangnya telah menggegarkan dunia termasuk Malaysia. Pulau Pinang merupakan antara negeri yang paling berpotensi terkesan dengan pelaksanaan tarif timbang balik, memandangkan Amerika Syarikat merupakan negara kedua tertinggi dalam senarai ekspor dari Pulau Pinang dengan nilai 76 bilion ringgit bersamaan 17% daripada keseluruhan nilai ekspor negeri pada tahun 2023. Malah, negara tersebut juga merupakan rakan dagangan utama kepada Pulau Pinang dengan lebihan dagangan bernilai 57.7 bilion ringgit pada tahun 2024. Justru pelaksanaan tarif ini dikhawatiri bakal memberi impak serius kepada Pulau Pinang dan negeri-negeri lain dalam Malaysia. Susulan daripada dua perbincangan meja bulat yang diadakan oleh kerajaan negeri bersama-sama pihak industri daripada sektor semikonduktor, kejuruteraan serta sektor sokongan, termasuk wakil akademik dan pegawai kanan kerajaan, maklum balas utama yang diterima adalah jelas, iaitu kurangkan kos pengoperasian perniagaan, tangguhkan pelaksanaan cukai baharu dan tingkatkan efisiensi kerajaan dalam menghadapi situasi ini. Hasilnya, Pulau Pinang memutuskan untuk menubuhkan sebuah pasukan petugas pemantau tarif Pulau Pinang dan menjalinkan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk membangunkan kit alat penyesuaian perdagangan atau Trade Adaptation Toolkit. Kit ini bertujuan membantu pengekspor serta barisan pengusaha tempatan daripada komuniti perusahaan kecil dan sederhana untuk memahami landscape serta hal-hal yang berkaitan, antaranya panduan navigasi tarif, alat pengoptimum perjanjian perdagangan bebas FTA, kolaborasi pasaran ekspor dan sokongan transformasi digital. Oleh itu, saya menyuruh kepada pimpinan Kerajaan Persekutuan supaya dapat bekerjasama dengan semua kerajaan negeri dalam Malaysia agar dapat memberikan bantuan jangka masa pendek kepada pengusaha PKS. Datuk Yang di-Pertua, saya memuji usaha Kerajaan Persekutuan kerana telah menubuhkan Pusat Tindakan Geoekonomi Nasional atau NGCC, pasukan petugas tarif MITI serta menjalinkan rundingan dua hala dengan pihak berkuasa Amerika Syarikat. Langkah-langkah ini menunjukkan kesungguhan Malaysia dalam menangani ketegangan perdagangan tanpa mengambil jalan balas dendam. Dalam Pulau Pinang menyambut baik hasil daripada misi rundingan ke Washington DC yang diketahui oleh Yang Berhormat Menteri serta Yang Berhormat Timbalan Menteri kedua dalam perbincangan bersama Wakil Perdagangan Kanan Amerika Syarikat dan Setiausaha Perdagangan Howard Lutnick. Kami yakin bahawa rundingan ini akan membawa kepada penyelesaian yang saling menguntungkan, berteraskan kepercayaan
keadilan dan perkongsian strategik jangka panjang. Pelantikan bakal Ketua Perunding Malaysia merupakan langkah yang tepat pada masanya. Namun kita harus mengakui bahawa ia sebenarnya merupakan penyelesaian jangka masa pendek. Apa yang kita perlukan adalah penyelesaian strategik dan jangka masa panjang untuk menkukuhkan hubungan Malaysia dengan Amerika Syarikat sebagai salah satu rakan perdagangan utama. Salah satu langkah penting ialah pelantikan seorang duta besar yang diperuntukkan khusus ke Amerika Syarikat. Peranan ini amat penting, bukan sahaja untuk mewakili kepentingan Malaysia, tetapi juga bagi mengangkat keutamaan dan aspirasi negara di peringkat tertinggi di Amerika Syarikat. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada lawatan menteri-menteri ke Washington DC setiap masa. Seorang duta yang berdedikasi akan memastikan suara Malaysia sentiasa didengari dan kepentingan kita sentiasa dilindungi dalam hubungan dua hala yang amat penting ini. Berdirinya saya mewakili seluruh rakyat Pulau Pinang, menaruh harapan tinggi kepada Kerajaan Persekutuan bahawa perlunya memperkasa peranan Malaysia selaku pengerusi ASEAN. Peluang ini perlu dimanfaatkan bagi mengembalikan keseimbangan kuasa antara ASEAN dan Amerika Syarikat. Salah satu langkah penting adalah mempercepatkan sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat. Forum peringkat tinggi ini adalah amat penting untuk membingkai semula rundingan perdagangan secara lebih adil dan untuk menzahirkan suara ekonomi kolektif ASEAN. ASEAN perlu lebih lantang bersuara, bukan sebagai 10 pasaran yang berpecah, tetapi sebagai satu blok yang bersatu padu. Malaysia yang memegang peranan sebagai pengerusi harus memimpin dengan tegas dan jelas. Sebagai penutup kata, saya ingin menegaskan komitmen Pulau Pinang dalam menyokong strategi nasional yang sedang digerakkan, termasuk Pelan Induk Perindustrian Baru, Pelan Hala Tuju Pengalihan Tenaga Negara, Perjanjian Komprehensif CPTPP dan RCEP. Ketika kita mengharumi landscape global yang berubah dengan begitu pantas, yang mana norma perdagangan yang telah lama wujud kini turut dicabar, adalah amat penting untuk Malaysia tidak hanya dilihat sebagai sebuah negara perdagangan semata-mata, sebaliknya juga sebagai sebuah ekonomi berasaskan teknologi. Kita harus melihat perubahan ini sebagai satu peluang, bukan sekadar ancaman. Kerajaan negeri menyokong sepenuhnya komitmen kerajaan madani dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai negara teknologi yang sebenar, selaras dengan matlamat NIMP dan NETR. Kita mengiktiraf bahawa syarikat-syarikat teknologi tempatan sedang beroperasi pada tahap kecanggihan tinggi. Dengan sokongan dasar yang tepat, mereka mampu melonjak ke tahap kepimpinan global. Oleh itu, kita perlu menggandakan usaha untuk merangsang pelaburan domestik dan memperkukuh permintaan dalam sektor-sektor strategik agar seiring dengan objektif negara. Pulau Pinang bersedia untuk memimpin gerakan ini, bekerjasama rapat dengan semua peringkat kerajaan bagi mempercepatkan pertumbuhan juara teknologi tempatan. Sudah tiba masanya kita bergerak melangkaui pelaburan langsung asing atau FDI dan mula memberikan tumpuan kepada pelaburan yang didorong oleh kekuatan domestik. Ini adalah masa yang untuk membina ketahanan dan bukan kebergantungan. Dengan itu sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua.